Terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan tugasan bagi kursus GGGG 5014, Kaedah Mengajar, iaitu Tugasan 1. Pembentangan ini disediakan sebagai sebahagian daripada keperluan kursus di bawah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Fokus utama pembentangan kami adalah berkaitan dengan rancangan pembelajaran harian atau ringkasnya RPH bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. RPH ini dirangka dengan mengambil kira keperluan murid, standard kurikulum serta kaedah pengajaran yang sesuai dan berkesan. Seterusnya, slaid ini memaparkan senarai ahli kumpulan kami, iaitu Kumpulan 1. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Aidil Aizat dengan nombor metrik P162997, Zafira dengan nombor metrik P165251, Siti Soleha dengan nombor metrik P165072, Sera Nina dengan nombor metrik P164916, Danish Aida dengan nombor metrik P163217. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan masing-masing dalam menyiapkan tugasan ini, termasuk perancangan RPH, penyediaan slide, serta berbincangan berkaitan kaedah dan strategi pengajaran yang sesuai. Slide ini menunjukkan rancangan pembelajaran harian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. RPH ini disediakan untuk murid tingkatan 3 dengan bilangan murid seramai 36 orang. Tempoh masa pengajaran adalah selama 1 jam, iaitu dari 9 pagi hingga 10 pagi. Tema yang dipilih ialah keindahan bahasa dan sastra, manakala tajuk pembelajaran adalah mengapresiasi puisi bahasa jiwa bangsa. Tajuk ini dipilih kerana ia dapat membantu murid memahami keindahan bahasa serta nilai yang terkandung dalam karya sastra. Dari segi kemahiran fokus, pengajaran ini menekankan kemahiran mendengar, memahami, menghayati, menilai. Kemahiran ini penting untuk memastikan murid bukan sahaja memahami isi puisi, tetapi juga mampu memberikan respons peribadi serta menghargai nilai estetika bahasa dalam puisi tersebut. Slide ini pula merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu Tingkatan 3 yang menjadi asas kepada perancangan RPH kami. Bagi standard kandungan, RPH ini merujuk kepada standard 4.1, iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra. Standard ini menekankan keupayaan murid untuk memahami serta menghargai karya sastra secara menyeluruh. Manakala bagi standard pembelajaran, terdapat 2 standard yang digunakan. 4.1.1 iaitu murid memahami dan mengapresiasi karya dengan menyatakan respons peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya. 4.1.2 iaitu murid memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons peribadi tentang maksud tersurat dan tersirat dalam puisi. Kedua-dua standard ini dipilih kerana selari dengan objektif pengajaran, iaitu untuk melatih murid berfikir secara kritis, menilai karya sastra serta menyatakan pandangan mereka secara beradab dan berfokus. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat mencapai beberapa objektif utama. Pertama, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 maksud tersurat dan 1 maksud tersirat dalam puisi yang dipelajari. Kedua, murid dapat memberikan sekurang-kurangnya 3 respons peribadi yang relevan berkaitan mesej dan nilai murni yang terdapat dalam puisi tersebut. Ketiga, murid dapat menyampaikan hasil perbincangan kumpulan secara lisan dengan menggunakan bahasa yang santun, tepat dan gramatis. Kriteria kejayaan bagi pembelajaran ini adalah berdasarkan proses yang dilaksanakan oleh murid. Pertama, murid dapat mengenal pasti dan menjelaskan sekurang-kurangnya 3 maksud puisi, iaitu 2 maksud tersurat dan 1 maksud tersirat, dengan betul. Kedua, murid dapat mengemukakan 3 respons peribadi yang relevan terhadap isi puisi yang dipelajari. Ketiga, murid dapat menyampaikan hasil perbincangan secara aktif dan beradab, sama ada dalam kumpulan kecil maupun di hadapan kelas.
Fokus pengajaran dalam pembelajaran ini menggunakan strategi pembelajaran berpusatkan murid selaras dengan pendekatan PAK21. Dari segi kaedah, pengajaran dilaksanakan melalui bacaan teks, perbincangan, pembentangan serta refleksi murid. Teknik yang digunakan pula merangkumi Think, Pair, Share, soal jawab dan peta I Think bagi membantu murid memahami puisi dengan lebih berkesan. Nilai murni yang diterapkan dalam pembelajaran ini ialah cinta akan bahasa kebangsaan, kerjasama dan tanggungjawab. Selain itu, elemen merentas kurikulum yang ditekankan termasuk patriotisme, kreativiti dan inovasi serta penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dari aspek kemahiran berfikir, murid mengaplikasikan KBAR untuk mengenal pasti maksud tersurat dan kosakata, manakala KBAT digunakan untuk mentafsir maksud tersirat, menilai mesej dan nilai serta mengemukakan pandangan peribadi. Dari segi pengetahuan sedia ada, murid telah mempelajari asas pemahaman puisi serta mengenal bentuk-bentuk puisi tradisional seperti pantun, sajak dan syair semasa di tingkatan 1 dan 2. Selain itu, murid juga pernah membaca dan menafsir puisi mudah sama ada melalui buku teks maupun antologi sastra. Di samping itu, murid mempunyai pengetahuan asas tentang nilai murni dan mesej yang terkandung dalam karya sastra. Baik, saya Zafira akan membentangkan bahan bantu mengajar pula. Yang pertama, guru akan menyediakan teks puisi iaitu yang bertajuk Bahasa Jiwa Bangsa. Yang kedua, guru akan menunjukkan kepada pelajar kad kosakata dan akan memaparkan slide serta video deklamasi sajak. Selepas itu, guru akan memberikan beberapa lembaran kerja kepada pelajar selepas selesai sesi pembelajaran. Bagi set induksi, saya memperuntukkan masa selama 5 minit untuk menarik minat murid dan membina kesedaran awal terhadap tema puisi. Pengajaran dimulakan dengan menayangkan sebuah video pendek deklamasi sajak bertemakan bahasa. Penggunaan video ini bertujuan untuk merangsang minat murid serta menyediakan rangsangan visual dan audio sebelum mereka didedahkan kepada teks puisi. Selepas tontonan, murid diminta memberikan pendapat awal tentang maksud ungkapan bahasa jiwa bangsa. Aktiviti ini dilaksanakan secara kelas besar bagi mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid serta menggalakkan penglibatan awal dalam pembelajaran. Seterusnya, guru mengaitkan jawapan murid dengan kepentingan bahasa sebagai identiti dan jati diri bangsa. Pada akhir set induksi, guru menyatakan objektif pembelajaran supaya murid jelas tentang hasil pembelajaran yang akan dicapai dalam sesi PDP ini. Pada langkah pertama, murid dibimbing memahami maksud tersurat dalam puisi. Aktiviti dimulakan dengan bacaan puisi secara bergilir antara guru dan murid bagi membina kefahaman awal terhadap teks. Seterusnya, guru membimbing murid mengenal pasti maksud tersurat bagi setiap rangkap melalui soalan berpandu. Murid kemudian menulis 2 maksud tersurat pada kad nota secara individu dan berbincang secara berpasangan. Langkah ini bertujuan mengukuhkan kemahiran murid memahami makna tersurat sebagai asas kepada pembelajaran seterusnya. Pada langkah kedua,
Pengajaran memfokuskan kepada maksud tersirat dan nilai murni dalam puisi melalui aktiviti kumpulan Think, Pair, Share. Murid terlebih dahulu berfikir secara individu untuk menafsir maksud tersirat, kemudian berbincang dalam kumpulan kecil seramai 4 orang sebelum berkongsi hasil perbincangan bersama kelas. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi bimbingan sepanjang aktiviti. Penggunaan kertas mahjong dan platform digital seperti Padlet atau Google Slides membantu murid menyusun idea secara kolaboratif. Langkah ini menekankan kemahiran menafsir, pemikiran aras tinggi, KBAT, serta kemahiran komunikasi dan kolaborasi. Seterusnya, langkah 3, selama 15 minit. Respon peribadi dan pembentangan hasil perbincangan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang pertama, kumpulan membentangkan hasil perbincangan tentang nilai dan mesej puisi. Kumpulan lain memberi respon dan pandangan balas. Yang kedua, guru memberikan maklum balas dan peneguhan. Selanjutnya, bahan bantu mengajar yang digunakan, iaitu papan putih, LCD, mikrofon untuk kelas yang besar. Kemudian, fokus dari segi kemahiran kolaborasi, keyakinan diri dan menghargai keindahan bahasa. Kita masuk pula penutup. Rumusan dan refleksi pembelajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang pertama, guru dan murid membuat rumusan isi puisi serta nilai murni. Murid menulis refleksi ringkas, apakah nilai yang saya pelajari daripada puisi ini? Yang kedua, tugasan rumah. Tulis satu perenggan, 80 ke 100 patah perkataan tentang pengajaran puisi. Selanjutnya, bahan bantu mengajar digunakan ialah buku tulis, papan putih. Organisasi secara individu. Fokus ialah refleksi, pengukuhan, nilai dan mesej puisi. Refleksi guru. Hal ini ada terdiri kepada 2 kekuatan dan kekurangan. Kekuatan. Yang pertama ialah pengajaran berjaya menarik minat murid melalui penggunaan video, deklamasi yang relevan dan bermakna. Ia membantu mereka menghayati puisi bukan sekadar dari segi bahasa, tetapi juga emosi dan nada penyampaian. Yang kedua, kaedah Think, Pair, Share memberi peluang semua murid terlibat aktif, melatih komunikasi dan kolaborasi. Aktiviti ini juga membantu guru menilai kefahaman murid secara berperingkat. Dan yang ketiga, murid menunjukkan peningkatan dalam kemahiran menafsir makna tersirat dan mengaitkan nilai murni dengan kehidupan sebenar. Kita masuk pula dengan kekurangan. Kekurangan yang pertama, masa perbincangan agak panjang, pembentangan terhad, dan beberapa murid masih sukar menafsir maksud tersirat. Seterusnya, kita masuk pula dengan cadangan penambahbaikan. Dalam hal ini, guru perlu menepati masa yang telah dirancang dalam rancangan pengajaran harian. Di samping itu, guru perlu gunakan peta aiting untuk bantu analisis puisi bagi memudahkan kerja pembelajaran berlaku bagi perkukuh peranan kumpulan supaya semua murid terlibat. Saya pula, Siti Solehah, akan menerangkan kesimpulan dan justifikasi. Kesimpulannya, pembelajaran ini berjaya meningkatkan kemampuan murid memahami, mentafsir dan menilai puisi serta menghargai keindahan bahasa Melayu. Dan murid menunjukkan semangat bekerjasama, berfikir secara kritikal dan menghargai bahasa sebagai jiwa bangsa. Justifikasi pemilihan aktiviti PDP. Kaedah pengajaran ini berfokuskan murid dan selari dengan pembelajaran abad ke-21. Murid diberi peluang meneroka dan berbincang bagi membina kefahaman sendiri terhadap puisi. Aktiviti bacaan dan perbincangan membantu murid memahami maksud tersurat sebelum mentafsir maksud tersirat. Pendekatan ini juga sejajar dengan teori konstruktivisme serta mengukuhkan asas pemahaman sebelum murid berfikir pada aras yang lebih tinggi. Justifikasi pemilihan aktiviti PDP.
Aktiviti Think Pair Share membantu murid berfikir secara kritikal, berbincang dan berkongsi pandangan tentang mesej puisi selaras dengan elemen 4K PAK 21 serta memupuk kerjasama dan sikap saling menghormati. Pembentangan kumpulan pula meningkatkan kemahiran komunikasi lisan, keyakinan diri dan penggunaan bahasa yang betul. Refleksi individu membantu murid memahami nilai dan pengajaran puisi serta menyokong perkembangan pemikiran dan emosi murid. Justifikasi pemilihan bahan bantu mengajar BBM. Video deklamasi puisi digunakan sebagai rangsangan visual dan auditori untuk membantu murid menghayati intonasi, nada dan emosi puisi. Teks bertulis, kad nota dan kertas mahjong menyokong pembelajaran secara visual dan kinestetik serta membantu murid menyusun idea secara aktif. Penggunaan platform digital seperti Padlet atau Google Slides pula menggalakkan pembelajaran interaktif dan kolaboratif selaras dengan EMK-TMK. Kesimpulan justifikasi. Secara keseluruhannya, pemilihan kaedah, aktiviti dan BBM menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna. Pendekatan ini membantu murid mencapai objektif pembelajaran secara menyeluruh, mengukuhkan kemahiran mentafsir puisi serta memupuk kecintaan terhadap bahasa kebangsaan dan warisan sastra. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.